Tragedi kebakaran paip gas yang berlaku di Jalan Putra Harmoni, Putra Heights, Subang Jaya bukan sekadar malapetaka biasa. Seramai 305 mangsa dan 237 buah rumah terjejas dalam kebakaran tersebut. Lebih memilukan lagi, ia berlaku semasa umat Islam masih sedang menyambut Aidilfitri. Apakah reaksi yang sewajarnya yang dituntut oleh Islam? Dan bagaimana untuk memahami musibah seperti ini? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Peristiwa seperti ini menyimpan hikmah besar yang dapat direnungkan oleh manusia, khususnya dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran, berbagai ayat mengingatkan umat manusia tentang pentingnya memahami tanda-tanda kekuasaan Allah melalui kejadian alam, termasuk bencana seperti kebakaran. Setiap bencana yang berlaku adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT kepada hamba-Nya, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, "Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini memberi ingatan kepada kita bahawa bencana, termasuk kebakaran paip yang berlaku, adalah ujian bagi manusia. Ujian ini bertujuan untuk menguatkan keimanan dan mengingatkan manusia agar selalu berserah diri kepada Allah. Bencana seperti kebakaran ini sepatutnya menjadikan kita lebih bermuhasabah diri bahawa setiap apa yang dimiliki oleh kita boleh hilang dalam sekelip mata, dan termasuk menyedari keterbatasan manusia dalam menghadapi kekuatan alam. Umat manusia sentiasa diingatkan supaya tidak mengundang bahaya, iaitu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Perbuatan manusia mengganggu dan memusnahkan ekologi, tamak harta tanpa menghiraukan alam sekitar dan mengkhianati sesama manusia akan membawa kepada kemusnahan. Setiap tindakan yang bakal diambil perlu memberikan perhitungan mendalam mengenai keseimbangan ekologi kehidupan, termasuk kesejahteraan orang lain. Dalam Islam juga, bencana yang lahir dari perbuatan manusia seperti kebakaran gas ini tidak hanya dipandang sebagai musibah, tetapi juga sebagai peringatan untuk memperkuatkan tauhid. Tauhid atau pengesaan Allah mengajarkan manusia untuk mengetahui bahawa segala sesuatu terjadi atas izin Allah SWT. Seperti mana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 59 yang bermaksud, "Dan di sisinya kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz." Bencana kebakaran ini dapat memberikan pelajaran berharga tentang hubungan manusia dengan Allah dan alam. Sebagai umat Islam, kita diajak untuk merenungi setiap kejadian sebagai tanda kebesaran Allah dan sebagai peringatan untuk meningkatkan keimanan serta menjaga amanahnya atas bumi. Melalui pemahaman ini, kita dapat menghadapi musibah dengan kesabaran, tawakal dan usaha untuk memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik seperti mana orang-orang yang bertakwa. Masyarakat umum, khususnya orang Islam yang terdekat dengan mangsa, seharusnya menjaga sensitiviti mereka yang baru sahaja mengalami kehilangan harta dan kecederaan. Di saat awal-awal ini, mangsa-mangsa memerlukan suntikan semangat positif, doa-doa yang baik serta bantuan keperluan bagi meringankan beban mereka. Turut hadir bagi memberi semangat moral, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Besar Selangor telah turun padang untuk menziarahi mangsa-mangsa kebakaran.
Selain itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar juga berkesempatan untuk meninjau mangsa-mangsa kebakaran paip gas di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Masjid Putra Heights, Puchong. InsyaAllah di pihak saya sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, untuk bantuan awal ni saya boleh umumkan sebanyak RM200,000 yang akan kita salurkan kepada mangsa-mangsa ini melalui Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi diharapkan dengan bantuan yang kita salurkan ini pada peringkat awal ini peringkat awal akan dapat membantulah mangsa-mangsa ini dan mengurangkan sedikit bebanan dan kesusahan yang mereka hadapi. Beliau ditemui Berita Al-Hijrah selepas melawat mangsa kebakaran di Dewan Serbaguna Masjid Putra Heights. Masjid Putra Heights ketika ini diaktifkan sebagai pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan kira-kira 40 mangsa daripada 17 keluarga yang terjejas akibat kebakaran paip gas milik Petronas. Tidak ada suatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan takbur lagi membanggakan diri. Jelas bahawa tidak ada yang terjadi di seluruh alam ini kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu diingat adalah bahawa kehendaknya tersebut tercermin pada sunnatullah yang diciptakannya. Apabila manusia tidak menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dalam hukum alam, maka pasti akan mengalami kesulitan. Dia akan mengalami bencana, baik pada dirinya maupun pada masyarakat. Di sini setiap orang harus berkata bahawa bencana itu adalah kehendaknya juga. Bukankah Allah juga yang menciptakan hukum hakamnya? Segala sesuatu adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menegaskan adanya dosa dan pelanggaran yang dilakukan manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat, di laut dan udara. Ketiadaan keseimbangan itu mengakibatkan bencana bagi makhluk hidup termasuk manusia. Di dalam tragedi kebakaran ini, perlu berjalan siasatan yang telus dan teliti untuk mencari punca sebenar. Jika benar ada pihak yang melanggar peraturan dan undang-undang demi memuaskan nafsu dan ketamakan mereka, maka mereka wajib dibawa ke muka pengadilan. Ia tidak bermakna manusia tidak perlu berikhtiar. Yang lebih penting ialah bagaimana menguruskan trauma mangsa yang dilanda bencana saluran gas ini. Kita harus ada persiapan awal walaupun dalam keadaan kita sedang mengecapi kemakmuran kerana bencana itu boleh datang pada bila-bila masa sahaja. Manusia seharusnya semakin matang menguruskan kehidupannya sendiri, tetapi kadang-kala manusia lupa apabila diingkari kemakmuran dan tidak terfikir pusingan duka yang juga menjadi sebahagian daripada sejarah kehidupan. Inilah yang perlu ditanam dalam jiwa setiap insan. Hidup ini bukan sahaja hanya untuk menguruskan kejayaan, tetapi perlu ada pengetahuan bagaimana menguruskan kekecewaan, kesedihan dan trauma akibat tertimpa malapetaka, bencana dan kemusnahan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk saling kait berkait. Dalam keterkaitan yang harmoni, lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar dan semuanya tunduk dalam pengaturan Allah yang maha besar. Di dalam tragedi kebakaran ini, sebaik-baiknya umat Islam menunjukkan sifat rahmah dalam menolong mangsa-mangsa yang terjejas tanpa menghiraukan agama atau bangsa. Domir TV turut berdukacita ke atas mangsa-mangsa yang terlibat dan mendoakan agar setiap urusan mereka dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.